Masih lagi dalam menu daging. Selagi daging korban tak habis tu, jomlah kita masak daging black pepper. Okey, mula-mula korang sediakan daging, letakkan sedikit serbuk bikarbonat, sedikit air, lepas tu kacau-kacau, perap sekejap. Lepas tu ketepikan, sediakan sos dia, masukkan sos tiram, kicap manis, serbuk black pepper dan juga lada sula. Tambahkan gula, air sikit, lepas tu masukkan sedikit tepung jagung. Korang kacau-kacau biar sebati, ketepikan. Lepas tu daging yang tadi tu korang bilas dengan air bersih. Kemudian tambahkan serbuk black pepper, garam, kacau-kacau. Lepas tu korang stir frykan dia. Bila dah kering air sikit tu, korang bolehlah ketepikan daging tu. Tumis bawang putih, halia dan juga bawang merah. Masukkan bancuhan sos tadi, kacang panjang, cili padi. Dah siap. Selamat mencuba. Bye.